Hello guys, selamat petang ya. Hari ni tadi dia ada beli benih gaharu ya. Gaharu Mykinam ya. Kalau yang ni, yang besar ni adalah gaharu original daripada hutan lah ya, benih daripada hutan. Kalau yang ni pula adalah Mykinam ya, atau gaharu kinam lah. Ni kita dah beli 5 pokok ya. Yang pertama tu saya beli 1 pokok, yang kedua ni saya beli 4 pokok. Ni dia punya tempat yang dikawin dia ya. Tinggi dia 3-4 kaki saja ya. Ni gaharu Mykinam ya. Ini adalah pencubaan pertama saya. Ni yang pertama. Dan ini yang kedua ya. Yang kedua, yang ketiga, sana pula yang keempat ya. Yang kelima tu ada dalam kebun ditanam ya. Ya. Memang cantik pokok dia. Gaharu hutan memang dah banyak ditanam ya. Banyak-banyak tanam. Inilah antara yang paling tua ya. Yang paling tua. Jadi saya ubah pula kepada gaharu kinam ya. Harap bahagia lah. Sebab ni adalah kali pertama saya mencuba menanam gaharu kinam. Gaharu kampung yang saya tanam belum ada hasil ya. Sebab saya pun agak kurang tahu sangat macam mana cara nak buat hasil ya. Ada saya pernah buat tapi tak berapa menjadi ya. Jadi saya mencubalah kepada gaharu kinam. Okey, itu saja video untuk hari ini. Okey, bye bye.